Tahu tak, pada 20 Januari 2008, seorang wanita bernama Liu Huijun dirakam CCTV berada di dalam bangunan Yuelin Finance and Economics Building di Yuelin, Taiwan, sambil mendukung anak perempuannya yang berusia 4 tahun. Rakaman itu kelihatan seperti biasa pada awalnya, tetapi apa yang dia lakukan selepas itu menjadikan kes ini antara kehilangan yang misteri di Taiwan. Dalam rakaman tersebut, Huijun menekan butang tingkat 11 di dalam lift. Kemudian dengan tenang dia menanggalkan kod merahnya dan meletakkannya kemas di lantai lift. Dia seterusnya menanggalkan kod anaknya, membuka kasut dan keluar dari lift sambil mendukung anaknya. Kamera terakhir merakam dia berlari ke arah tangga, satu-satunya laluan ke bumbung bangunan. Selepas itu, mereka berdua hilang begitu saja. Keesokan harinya, pengawal keselamatan menemui kasut dan kod tersebut. Polis percaya ia merupakan petunjuk dengan niat, kerana dalam sesetengah budaya Asia Timur, kasut sering ditanggalkan sebelum Namun masalahnya, tiada mayat yang ditemui. Polis mencari di seluruh bangunan, bumbung, tangki air, kotak transformer, saluran pengudaraan, balkoni, malah bangunan bersebelahan. Semua rakaman CCTV keluar masuk juga diperiksa. Tiada satu pun menunjukkan Huijun atau anaknya keluar. Seminggu kemudian, identiti Huijun dikenal pasti melalui motosikalnya yang ditinggalkan di parkir. Suaminya tampil dan mendedahkan bahawa perkahwinan mereka bermasalah dan dia didakwa bersifat kasar terhadap isterinya. Malah perkahwinan itu diatur oleh keluarga mereka. Huijun dipercayai melarikan diri dari kampung sehari sebelum kejadian. Namun sehingga hari ini, tiada bukti kematian, tiada mayat dan tiada jawapan muktamad. Pada Disember 2023, mahkamah akhirnya mengisytiharkan Liu Huijun dan anaknya meninggal dunia secara sah, walaupun mayat mereka tidak pernah ditemui. Persoalannya kekal menghantui adakah mereka benar-benar mati di bangunan itu disebabkan oleh musuh suaminya atau suaminya sendiri, atau seseorang cuba membantu Liu Huijun lari dari suaminya dan memulakan hidup baru.